Okey. Pada tahun 2012 ini kami akan menyajikan satu persembahan cara untuk membuat meriam buluh. Okey, di mana sekarang budak-budak sekarang memang dah tak ada nak buat. Ini buluh yang belum kami tebuk dan kami akan tebuk. Satu, dua, dua je. Okey, dua je. Ni kita nak buat lubang, nak bakar Satu. Siap. Okey, dah. Satu. Sekarang kita sebalikkan. Itu hasilnya. Ni kalau boleh kita cari buluh-buluh yang agak tua sikit lah. Jangan cari buluh sangat. Buluh kasar. Buluh betung pun boleh lah. Satu. Dua. Nah, biasanya kalau buluh muda ni dia apa? Empat je. Dia nipis sikit, lembut. Senang pecah lah. Empat. Satu, dua, tiga. Kita buat pengiraan supaya tak tembus Jadi dengan ni kita dapat bajet So, kita ikut acuan yang sebenar lah. Acuh tak acuh. Okey. Biasalah kata-kata sikit kena miang kan. Sikit lapang Okey, ini hasilnya. Ini last sekali, yang belakang sekali kita tak akan tebuk. Sebab kalau tebuk nak letak karbide tak boleh lah. Inilah lubang digaji. Okey. Nah, ini buluh yang paling tebal kita dapat hari ni. Okay. Khas daripada kami untuk semua warga negara Malaysia. Jangan main meriam buluh. Elakkan benda-benda berbahaya. Kami pemuda kampung Seri Paya, Paik Raja, Batu Pahat. Terima kasih.